Hai, korang ada ke dekat sini yang first time nak beli emas? Kalau ada, kita sharekan dekat korang 5 tips penting untuk menyimpan emas. Tak kisahlah korang untuk pelaburan ke, untuk menyimpan ke, yang pasti kita tahu asas dulu tau. Jom, mulakan. Swipe pop. Tips 1, korang kena tentukan bajet dulu tau. Ramai orang berfikir korang, kalau nak menyimpan, kena ada beribu-ribu dulu. Tak, salah tu. Kalau ada dengan harga 300, 500 ataupun korang menyimpan dengan loket kecil ataupun gobah dengan berat 0.05 gram pun dah cukup untuk permulaan penyimpanan korang. Tips kedua, pilih tempat yang korang beli sah dan dipercayai. Sama ada beli dalam kedai fizikal ataupun online, tapi korang kena pastikan seller tu ada lesen dan review-review dia bagus dan juga ada sijil ketulinan. Kalau korang beli di media sosial, beli di level 16, anda juga boleh tengok feedback daripada customer yang pernah membeli. Jangan main beli je kalau nampak murah. Tips ketiga, emas bar dan juga barang kemas. Pilih jenis emas yang sesuai. Ada 2 jenis yang biasa. Emas bar, korang beli dengan harga yang murah, tak ada upah, tapi tak boleh pakai. Barang kemas pula, cantik, boleh pakai, tapi ada upah. Harga lebih tinggi sikit lah. Jadi, korang ikutlah. Jadi korang ikutlah tujuan. Kalau nak berlabur, beli emas bar. Kalau nak berhias, nak cantik, beli perhiasan barang kemas. Tips keempat, faham harga emas dan spread. Harga emas akan berubah setiap hari, tapi ada yang tak tahu tentang spread, iaitu berbeza dengan harga jual dan beli balik. Contoh, korang beli dekat kedai dengan harga RM300, tapi bila korang nak jual balik, item tu akan jadi dengan harga RM270 sahaja. Itulah spread. Lagi kecil spread korang, sebenarnya lagi bagus untuk pelaburan. Korang, last tips kelima, masa beli. Korang sebenarnya ramai yang tunggu harga emas turun. Tapi sebenarnya kita tak boleh ramal bila harga emas akan turun dan akan naik. Yang penting korang, bila ada duit lebih, simpan. Jangan tunggu perfect timing dulu baru nak menyimpan. Biar simpan kecil-kecil, sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Jadi korang, ini 5 tips untuk korang yang nak mula beli emas. Ingat, gunakan dengan ilmu dan bukan dengan ikut trend semata-mata. Korang, kalau video ni bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, subscribe dan korang share pada kawan-kawan korang yang baru nak menyimpan dan juga beli emas tau. Saya Arisa, host dari Level 16 yang akan live selalu di TikTok kita. Sekarang, jumpa di video seterusnya. Bye-bye!